Okey, hari ni mak buat ni dia popiah sayur dan sos cili. Okey, sahabat-sahabat, selamat menjamu selera untuk minuman petang. Okey, sebelum itu apa kata kita ke dapur mak, kita tengok video mak sehingga selesai macam mana cara-cara mak membuat popiah yang mak hidangkan ini. Jom kita ke dapur mak. Okey, assalamualaikum semua sahabat. Okey, hari ni mak nak masak popiah sayur. Ini mak dah belikan salad dia. Ini dia mak dah beli, tadi mak pergi ke TF mak beli ni dia punya kulit mak dah beli dah. Jadi cengkuang tadi mak belah dua, mak dah sagat-sagat ni mak dah sagat, pakai sagat tu. Lepas tu ni dia tauge sikit, daun bawang sikit. Tu mak rencahkan ayam. Lepas tu bawang putih, bawang merah, halia sikit. Tu je bahan-bahan dia. Sangat sempoi je. Lepas tu mak ada ni chicken stock sikit. Okey, sekarang kita nak yang ni tumbuk halia dengan bawang putih, tumbuk sikit. Bawang merah ni kita separuh ni kita hiris-hiris. Kita hiris-hiriskan bawang putih ni. Okey, bawang putih pula, bawang merah ni kita hiris-hiris ya. Kita hiris bawang merah. Okey, boleh. Ni bawang ros ni boleh separuh ni kita boleh iris, separuh ni kita boleh tumbuk sikit. Nak tumbuk ni nak bagi dia rasa ya. Okey, kita dah potong ni. Dah hiris-hiris semua ni. Bawang putih kita boleh juga iris separuh. Kita masukkan dalam tumisan tu nanti. Okey. Ni yang kita nak tumis. Kita potong. Dia tak nampak Bilik apa nama dapur mak ni kecil. Tu yang bawang putih ni nak tumbuk boleh. Nak iris pun boleh. Mak buat separuh-separuh. Tumis sikit. Potong sikit. Tumbuk sikit. Okey, ni dia bahan-bahan dia. Okey, bawang ni banyak sangat, kita tumbuk yang ni pula. Banyak sangat bawang pun barangnya tak banyak. Okey, kita tumbuk ni. Kita tumbuk halia, bawang putih, bawang merah sikit. Dia tumbuk sehingga hancur. Okey, sementara dia tumbuk-tumbuk tu, kita panaskan kuali. Bolehlah kita terus nak menumis. Minyak dah panas, kita masukkan kita punya bawang. Masukkan bawang yang kita tumbuk sekali. Tumislah sehingga garing sikit.
Okey, boleh masukkan ayam. Mak kalau lepas mak masak-masak ni mak terus basuh pinggan. Senang. Siap terus. Okey. Tumiskan dia. Kita hari ni buat perencah ayam. Kalau nak bubur udang lagi sedap. Lipat suami tak makan udang. Kita tumiskan dia sehingga naik, baru dia terang, baru kita masukkan bahan-bahan lain. Okey, dah naik, bau dah elok ni. Kita masukkan berencah sikit ya. Okey, mak masukkan sedikit cukup rasa. Mana entah mak punya ni. Mak punya apa? Dan ni stok ayam. Stok ayam sikit. Okey. Masukkan kita punya sengkuang yang kita dah sagat ni. Sengkuang. Dan masukkan sekali kita punya toge ni. Toge dengan daun, sedikit daun bawang. Dia tak payah masak sangat ni. Kita masak laju-laju juga. Saya rasa dulu masin dia. Bubur garam sikit. Satu sudu setengah. Kalau tak ni kita boleh juga, kalau tak cukup masin ni kita boleh kicap ataupun kicap cair. Mak tak simple je. Nanti kita nak buat telur dadar dia. Kita ada bubur telur dadar ya. Ataupun kita buat telur hancur. Okey, ni dah siap. Cukupkan perasa dia. Dah cukup rasa. Kita boleh masukkan lada sulah. Kita masukkan lada sulah sikit. Lada sulah pun boleh, lada hitam pun boleh. Ikut mana yang suka. Okey, kita tutup api. Dah sedia untuk kita nak buat kopi yang ni. Kita nak bungkus. Kita nak bungkus. Ikut rasa dia. Okey, sekarang kita nak goreng telur pula. Telur ni kita nak goreng, nak buat telur dadar. Ni ada 3 biji telur. Masukkan sedikit garam, sikit je garam.
Nanti kita nak hancur-hancurkan. Kita nak masukkan dalam kita punya popiah tu. Biarkan dia garing sikit. Kita basuh ni kita punya apa nama daun apa ni? Daun salad. Daun salad ni nak basuh dulu. Tutuskan. Lepas baru dah boleh kita nak buat. Okey, tutup api dah. Masaklah tu. Nanti kita nak goreng juga. Okey, dah masak dah. Okey, jom kita bawa. Masukkan dalam pinggan. Masuk dalam pinggan, bolehlah kita potong kecil-kecil. Kita bagi sikit-sikit. Masukkan dalam pot yang tu masa nak gulung lah. Nanti tengok macam mana cara-cara mak buat. Jom kita ke seterusnya. Okey, ni dia sahabat. Ni dah siap dah. Dia punya tadi sengkuang yang mak tumis. Ni telur dadah. Ni dia punya salad. Okey. Ni dia punya kulit dia. Kita kena buka dulu kulit dia ni, kita nak siang satu-satu. Kita kena buka satu-satu lah. Lepas tu nanti kita nak bancuh lah dia punya tempat yang nak bagi dia. Jangan terbuka tu, kita bancuh tepung jagung boleh, tepung gandum boleh. Kita sediakan je nanti. Ni kita letak kat tepi dulu. 2-3 dulu kita masukkan dalam plastik balik, takut dia keras. Tiga. Nanti mak tunjukkan dulu satu. Macam mana cara mak buat. Ni kita dah buka ni. Kita nak tunjukkan dulu cara macam mana mak nak bungkus. Okey, ni dia. Dia dah macam ni, kita masukkan daun dulu. Kita masukkan daun. Tapi kalau sahabat-sahabat makan apa nama udang, elok dibuat perencah udang. Dia lebih manis rasa dia. Okey, ni sayur dia. Ni mak makan sendiri, mak pakai tangan je lah. Bubur dah nak banyak mana. Kita punya tu. Okey, mak nak ambil ni sudu dia. Dengan je tepung. Tepung tadi mak lupa pula nak bancuh. Mak ambil tepung sikit. Kita bubuh air sikit. Nak bagi dia lekat tepi dia. Okey. Ni tepung ni. Kita bagi lekat. Okey, macam ni. Ambil sikit. Kita punya ni agak-agak lah. Ni perencah ni, perencah. Apa nama dia punya. Ikutlah nak masukkan ayam ke daging ke. Tapi seelok-eloknya kalau masuk udang lagi sedap. Okey, kita boleh gulungkan dia dulu. Okey, masuk dulu tengah macam ni. Terus macam ni. Macam ni. Masuk macam ni. Tu dia. Besar Itu kita masukkan lah. Dah siap. Satu. Okey, mak dekatkan lagi.
Nampak jauh kan? Kita bagi dekat. Kita tengok lagi dekat ya. Okey. Ni mula-mula masukkan sayur. Kalau tak suka sayur, tak tahulah sebab sayur ni yang buatkan kita makan jadi sedap. Okey, kita masukkan kita punya ni. Kita ambil dia punya, kalau dia berair tu kita kena tapis ya. Kalau boleh kita tapis. Kita nak makan sikit, kita bubuh banyak lah. Kalau macam meniaga, agak-agak lah. Telur dia. Ikutlah telur ni nak banyak mana. Siapa suka banyak telur, bubuh telur banyak. Tengok, menimbun. Sendiri makan, tak apa. Kita buat puas makan. Situ. Mak tadi beli, mak ingat besar, rupanya kecil. Dah siap. Okey, buatlah sehingga habis. Okey, kejap lagi kita goreng pula. Okey, kita dah panaskan minyak ni. Ni dia. Kita nak goreng popiah tadi yang kita dah gulung-gulung tadi. Kita masukkan 3 dulu. Yang ini mak dah goreng tadi. Ni. Mak dah goreng. Mak lupa nak buat video tadi. Mak dah goreng baru teringat. Masaklah sampai kuning-kuning tu. Dia dalam ni inci dah masak. Dua je nak bagi dia masak. Ni kita angkat. Ni yang dah siap ni, kita letak sini. Okey, kita angkat pula. Kita tepiskan kat sini. Ya, gorenglah sehingga selesai. Okay, goreng sehingga garing dan bolehlah diangkat. Kita hidangkan bersama sos. Okey, ni dia. Dah siap dah kita punya popiah sayur. Sekarang ni mak nak buat sambal dia. Sos dia. Ni sos Thai. Sos Thai ni. Yang ni daun ketumbar ya. Daun ketumbar. Kita masukkan daun ketumbar. Ini sos Thai. Sos Thai ni dia ada dah. Dalam ni ada bawang putihnya apa semua. Ini sos Thai juga tapi yang biasa punya tu. Kita masukkan dua-dua. Yang ni ada cili, yang ni tak ada cili. Nampak tu? Ini tak ada cili. Dia nampak dia punya biji tu bawang putih dia. Lepas tu kita masukkan sedikit garam. Masukkan garam sikit. Sikit je garam. Sebab dia manis. Kita masukkan sedikit air. Kita masukkan sedikit air panas. Kita kacaukan dia. Kita rasakan dulu.
Gabungan 2 cili. Mak pakai cili yang ni lah, cili Thai dengan cili tu dia. Cili 2 ni mak masukkan. Kita gabungkan dia. Dah siap. Kita try dulu dia punya rasa dia. Kita tambahkan sikit asam. Ya. Asam. Manakah asam dia? Kita gunakan asam limau ya. Masukkan asam limau. Nah, dia asam limau. Ataupun kalau ada jus asam jawa pun boleh. Ini jus asam jawa. Ni mak ada jus asam jawa ya. Ni mak masukkan jus asam jawa sikit. Bagi dia masam-masam sikit. Kalau tak ada pakai asam jawa pun boleh. Kalau nak bubur cuka pun boleh. Masukkan cuka pun boleh. Dia ada masam-masam sikit. Sebab sos Thailand ni dia, sos tadi dia manis. Manis saja. Kalau ada asam limau, perahkan limau sikit. Ni dah okey dah. Dah rasa okey dah. Ada air limau tadi. Okey, kita dah rasa dulu. Kita nak try satu. Kita nak makan. Tengok. Kita potong satu dulu. Ni. Kita potong satu dulu ya. Tu dia. Tu dia isi dalam dia. Tu isi dalam dia. Kita masukkan dalam ni. Okey, satu suapan untuk sahabat-sahabat semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Panas. Sedap. Ada rasa daun ketumbar ni kena dekat ni. Tak asam ni. Apa sos dia. Satu suapan lagi untuk sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat. Okey, sekian dulu video mak kali ini. Semoga sahabat suka dengan video mak ni. Dan jangan lupa like, subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.